Dia perempuan Israel, dia orang asing. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Okay guys, macam yang korang tahu kan, baru-baru ni beberapa rakyat Malaysia kita sendiri dah join satu misi bantuan ke Gaza yang dikenali sebagai Sumut Flotilla, betul tak? Tapi dalam story kali ni bukan Syamim nak ceritakan tentang misi Sumut ni tau guys. Di sebalik kecohnya tentang misi Sumut Flotilla ni, dalam masa yang sama juga ada satu nama yang menjadi bualan ramai, iaitu seorang perempuan muda yang bernama Greta Thunberg. Mesti korang dah pernah dengar nama dia kan? Dia ni adalah seorang perempuan muda, tapi keberanian dia lah yang membuatkan orang amazed gila dengan cara dia tahu. Dengan perancangannya, dia buat strategi yang menarik. Dan actually, dia ni adalah salah seorang aktivis yang selalu join misi-misi bantuan dekat banyak negara. Tapi Syamim minta maaf sekali lagi, story kali ni bukan tentang Greta ni juga. Tapi Syamim nak ceritakan tentang seorang wartawan perempuan ni yang di mana dia ni juga dikenali dengan sifat keberanian dia guys. Walaupun dua individu ni mempunyai dua tujuan dan peranan yang berbeza, tapi keberanian diorang ni lah yang menampakkan diri diorang tu hebat guys. Contohnya macam wartawan ni lah, dia kerap masuk ke kawasan-kawasan perang, dia buat liputan dekat sana, dekat sini. Dan antara negara-negara perang yang pernah dia cover antaranya perang Afghanistan, perang Iraq dan juga termasuk perang dekat Palestin. Tapi pada tahun 2011 disebabkan keberanian itu juga, akhirnya membuatkan dia mengalami satu pengalaman yang paling pahit dalam kehidupan dia. Okey ya, Syamim bagi intro sikit je dekat korang. Kalau korang nak tahu kisah selanjutnya pasal Lara Logan ni, macam biasa, sebelum korang teruskan video ni, sudilah kiranya korang menekan butang like terlebih dahulu. Dan jangan lupa, untuk korang yang masih baru dekat channel Syamim Story ni, korang tekan butang subscribe tu sekarang sebagai tanda sokongan korang dekat channel Syamim Story ni. Okey, so apa lagi? Let's jump into the story. Okey guys, Lara Logan ni adalah seorang wanita yang lahir pada 29 Mac 1971 dekat Durban, Afrika Selatan. Tapi kan semenjak kecil lagi, Lara ni adalah seorang budak yang dah memang mempunyai minat dalam dunia berita dan cerita berkenaan tentang manusia. Tambahan pula, semasa zaman kanak-kanak Lara ni juga ada hidup dalam suasana politik yang tegang dan penuh ketidakadilan yang berlaku dekat Afrika Selatan. Jadinya disebabkan suasana yang berlaku dekat Afrika Selatan tu juga, dalam masa yang sama dah membentuk cara pemikiran yang sedikit matang dekat dia. Contohnya, dia jadi seorang yang berani bertanya, susah nak tunduk dengan seseorang, dan sifat untuk dia ingin tahu setiap kebenaran di sebalik sesuatu cerita tu jadi lebih tinggi daripada orang yang biasa. That's why career dia sebagai wartawan tu adalah satu pilihan yang paling tepat lah untuk diri dia. Untuk mengetahui korang, Lara mendapat pendidikan awal dia dekat Durban Girls College, iaitu sebuah sekolah yang agak berprestij dekat bandar kelahiran dia tau. Kemudian selepas tamat persekolahan dia, Lara melanjutkan pula pelajaran dia ke University of Natal Durban dan dia memperolehi ijazah sarjana muda dalam bidang perdagangan pada tahun 1992. Namun disebabkan kecintaan dia pada bahasa dan budaya ketika tu, selepas menghabiskan sarjana muda dia, sekali lagi Lara ni menyambung pelajaran dia pula dalam bidang diploma bahasa Perancis, budaya dan sejarah Perancis tu sendiri. So dekat sinilah bermula minat mendalam Lara dalam dunia antarabangsa dan geopolitik. Tapi kan, kerjaya Lara sebenarnya bermula lebih awal daripada kawan-kawan dia yang lain tau guys. Dalam mana kebanyakan kawan-kawan dia tengah sibuk fokus dengan pelajaran masing-masing dekat universiti tu, sekitar tahun 1988, dalam mana Lara ni tengah sambung pelajaran dia, dia sebenarnya dah pun bekerja sambilan sebagai wartawan Sunday Tribune dekat Durban, Afrika Selatan. Kemudian 2 tahun selepas tu, Lara berkhidmat pula sebagai wartawan dekat Daily News. Dan apabila dia tamatkan je pelajaran dia pada tahun 1992, dia terus menyertai Reuters TV Afrika sebagai penerbit kanan dekat sana. Agak hebat jugalah pencapaian dia waktu tu. Orang habis belajar baru sibuk nak cari kerja kan. Tapi dia tak. Dia tengah belajar dah kerja sambilan, habis belajar terus dapat kerja tetap. Percaturan dia tu memang agak power jugalah. So waktu dekat Reuters ni, Lara banyak belajar benda-benda baru tau. Antaranya dia mula turun padang untuk buat liputan dekat kawasan-kawasan berkonflik, kawasan beresiko. Walaupun waktu ni usia dia masih boleh dikatakan sangat muda guys. Jadi dengan keberanian yang ada pada diri Lara Logan ketika tu, benda tu dah membuatkan dia belajar banyak benda dan dia explore dunia kewartawanan dengan lebih mendalam lagi. Kemudian setelah beberapa ketika Lara berkhidmat dengan Reuters, Lara decide untuk berpindah ke London dan dekat sinilah bermulanya career yang lebih besar dalam hidup dia. Antaranya dia bekerja dengan agensi berita besar, contohnya macam CNN, ABC News, Fox, Sky, ITN dan banyak lagi. Dan dalam waktu ni juga, reputasi Lara sebagai wartawan ni memang sangat dikagumi lah. Lebih-lebih lagi dia dah berani buat liputan ke kawasan-kawasan perang, pergi tempat-tempat berisiko apa semua kan.
Dan Lara ni memang nampak sangat committed dengan kerja yang dia buat tu. Kemudian pada tahun 2000 pula, ini adalah titik perubahan terbesar dalam dunia kewartawanan Lara tau. Di mana dia telah pun menyertai GMTV dekat United Kingdom sebagai wartawan antarabangsa. And then seterusnya daripada GMTV upgrade pula career dia ke CBS News. Untuk mengetahui korang, beberapa nama stesen-stesen berita antarabangsa yang Syamil dah sebutkan tadi sebenarnya adalah stesen-stesen berita yang famous gila tau dekat dunia ni. Boleh kata satu dunia tahulah tentang nama-nama stesen berita yang Syamil sebutkan tadi. So, sejak daripada menyertai CBS News ni juga, muka Lara ni kerap keluar dekat kaca televisyen setiap kali dunia menghadapi krisis-krisis besar. Antara kerja-kerja berani yang pernah Lara ni buat, dia pernah turun ke medan perang yang ada dekat Afghanistan, Iraq, Kosovo, Timur Tengah dan termasuk juga dekat Palestin. Tapi kan, apa yang membuatkan Lara Logan ni terkenal sebagai wartawan antarabangsa kan? Dia ni sangat berbeza dengan wartawan-wartawan lain tau. Sebab apa? Sebab orang menggambarkan Lara ni adalah seorang sosok perempuan yang tak pernah kenal henti takut pun. Korang bayangkanlah, dia berani masuk ke negara-negara perang semata-mata nak bagi liputan je dekat sana. Tambahan pula dia tu perempuan, dah berkeluarga, ada anak, dah berkahwin kan. That's why orang tengok Lara ni adalah seorang wartawan wanita yang sangat hebat lah ketika tu. Tapi kan, di sebalik keberanian yang ada pada diri Lara Logan, pada tahun 2011, semuanya berubah bila mana telah terjadinya satu tragedi buruk yang berlaku dekat Lara Logan. Dan kejadian ni juga dah memberikan kesan yang sangat teruk lah dekat dalam kehidupan dia. Pada 11 Februari 2011, Mesir telah melalui satu revolusi yang di mana rejim diktator Hosni Mubarak akhirnya tumbang setelah lebih 3 dekad berkuasa dekat Mesir. Waktu ni, ratusan ribu rakyat Mesir tengah berkumpul dekat dataran Tahrir pada malam 11 Februari untuk meraihkan kejayaan tersebut tau guys. Tapi dalam mana ratusan ribu orang tengah berkumpul dekat dataran tu, di tengah-tengah lautan manusia tu juga ada seorang wartawan yang berdiri untuk buat liputan dekat sana, which is wartawan tu adalah Lara Logan guys. Apa yang Lara cakap, ini adalah momen-momen paling bersejarah. Dia nak momen liputan ni adalah sebuah momen yang akan diingati satu dunia lah. Waktu ni dekat dataran Tahrir ni penuh meriah dengan sorakan orang ramai guys. Diorang saling berpelukan antara satu sama lain dan terdengar juga laungan slogan revolusi, revolusi. Untuk mengetahui korang, sepanjang hampir sejam bersiaran dekat dataran Tahrir tu, Lara tak merasakan ada sebarang masalah pun tau guys untuk duduk di tengah lautan orang ramai tu. Sebabnya Lara dah dikawal ketat oleh beberapa orang kru, antaranya perembit dia yang bernama Max McClellan, bodyguard dia bernama Ray, cameraman dia Richard Butler dan seorang pembantu mesin yang bernama Baha. Akan tetapi, dalam mana Lara ni tengah buat liputan untuk slot dia yang terakhir dekat dataran Tahrir tu, kamera yang digunakan untuk merakam liputan tersebut hampir kehabisan bateri pula ketika tu. So, cameraman pun pesan lah dekat dia, Lara, kamera nak habis bateri ni, bateri dah low. Dia cakap lebih kurang macam tu lah. Tapi, disebabkan Lara nak menghabiskan slot siaran dia dalam beberapa minit je lagi, dia terpaksa ignore je apa yang cameraman tu cakap dan dia terus bersiaran untuk habiskan slot dia dengan secepat mungkin. Akan tetapi, belum sempat Lara menghabiskan liputan dia, akhirnya lampu kamera yang sedang merakam dia tiba-tiba termati dengan sendirinya. So itu menunjukkan yang kamera waktu tu memang habis bateri lah. Waktu ni suasana yang terang sebelum ni dah jadi gelap serta-merta guys. Tapi apa yang pelik dekat sini kan, selepas je lampu kamera tu terpadam, sorakan daripada lautan manusia tadi tiba-tiba berubah menjadi satu jeritan yang sangat menakutkan. Maka berlakulah sedikit kekecohan di tempat Lara berdiri dengan kru-kru dia yang lain tu. And then dalam mana kekecohan tu mula berlaku dekat tempat Lara tengah bersiaran tu, tiba-tiba Baha, which is pembantu mesin yang Lara bawa sebelum ni, terdengar ada satu perkataan Arab yang kurang baik tau guys yang dituturkan oleh orang Mesir terhadap Lara. Jadi selepas daripada Baha tu dengar apa yang orang-orang semua tu cakap terhadap Lara, dia terus aware waktu tu juga dan dia cakap ini bahaya. Kita kena keluar juga daripada sini sekarang juga. Namun yang malangnya, belum sempat diorang semua beredar daripada situ, ada satu tolakan yang kuat daripada lautan manusia tu semua cuba untuk memisahkan Lara dan juga kru dia yang lain. Waktu ni pengawal keselamatan Lara yang bernama Ray pesan dekat Lara, Lara pegang aku kuat-kuat Lara. Sebab time tu orang semua mula berhimpit-himpit tau guys. Dan akhirnya disebabkan arus manusia yang terlalu deras ketika tu, Lara akhirnya hilang keseimbangan badan dia dan dia terjatuh di tengah lautan manusia tu. Benda ni jadi sekelip mata je tau guys. At that time bila Lara dah berjaya dipisahkan dengan kru dia yang lain tu, Lara ditarik jauh daripada kru-kru dia yang lain dan waktu ni lah dia dikerumuni dan dipukul oleh ramai lelaki-lelaki Mesir dekat situ. Kemudian apa yang menjadikan keadaan lebih buruk ketika tu, dalam mana Lara ni tengah dikepung oleh lelaki-lelaki Mesir tadi kan, ada seorang lelaki Mesir ni dah tuduh Lara dengan tuduhan yang macam ni. Dia perempuan Israel, dia orang asing. Jadi selepas je api kebencian tu dah dimarakkan lagi, time ni dia dah diperlakukan dengan sangat teruk. Rambut dia ditarik, baju dia dikoyakkan, seluar dia
kan. Apa yang terjadi dekat Lara ketika ni, dia dibiarkan tanpa seurat benang pun guys. Korang bayangkanlah, ramai-ramai lelaki kejakan perempuan seorang-seorang macam tu kan. Kalau ikutkan, dia sebenarnya bukanlah disebabkan tuduhan tentang perempuan Israel tu je, tapi dia lebih kepada mengambil kesempatan dan cuba nak mencap Lara ketika tu lah. And then apa yang diceritakan oleh Lara juga kan, punyalah ganas apa yang lelaki-lelaki Mesir tu buat dekat dia. Apabila setiap kali rambut dia tu ditarik, dia seolah merasakan kulit kepala dia tu macam nak tercabut. Korang bayangkanlah, dia tarik sentak-sentak macam tu kan. Itu belum kira diorang macam ni, diorang macam-macam ni dekat badan dia kan. Daripada bahagian atas sampailah ke bahagian bawah, habis semua diraka oleh lelaki Mesir rakus dekat situ. Lepas satu tangan bertukar pula dekat tangan orang lain. Waktu ni Lara memang dah tak boleh nak buat apa lagi dah. Seluruh tubuh badan dia memang dah lemah habis ketika ni. Dan benda ni berlarutan sehingga 25 minit tau guys. Apa yang Lara fikir ketika ni, dia akan mati je dekat tengah lautan manusia tu. Tapi nasib dia memang baiklah ketika ni. Setelah beberapa ketika dikendurikan oleh lelaki Mesir di tengah-tengah lautan manusia tu, nak dijadikan cerita, beberapa orang wanita Mesir yang nampak kejadian tu berlaku terus cuba membentuk satu bulatan di sekeliling Lara untuk selamatkan dia daripada lelaki-lelaki Mesir tadi. Tapi semua lelaki tadi tak berputus asa tau. Walaupun mereka semua tahu yang perempuan Mesir tu cuba untuk selamatkan Lara, apa yang diorang buat ketika tu kan, diorang cuba juga menolak kepungan tersebut dan diorang simbah air lagi dekat perempuan-perempuan yang nak bantu Lara tu semua. Memang teruk betul lah perangai lelaki-lelaki Mesir tu kan. Korang tengoklah betapa desperate-nya lelaki tu semua. Walaupun diorang dah tahu yang ada orang cuba nak selamatkan Lara, diorang still juga provoke untuk dapatkan Lara tu balik. And then setelah beberapa minit sekumpulan wanita Mesir tadi berjaya shield and protect untuk selamatkan Lara tu, akhirnya datang sekumpulan askar Mesir yang berkawal dekat situ, meleraikan terus lelaki-lelaki Mesir itu semua dengan menggunakan kayu cotan yang diorang bawa. So ketika tu keadaan dekat situ tenang buat seketika lah. And then apabila Lara diselamatkan oleh askar-askar tadi, dia terus diletakkan di tempat yang selamat dan bantuan kecemasan pun segera diberikan kepada Lara. Tapi keadaan waktu tu memang sangat menjedihkan lah. Badan dia penuh dengan lebam-lebam, luka dan keadaan dia sangat lemah ketika tu. Waktu ni juga penerbit dan kru-kru dia yang lain pun tak boleh nak cakap apa dah. Diorang speechless gila dengan apa yang terjadi ni tau. Dan dalam masa yang sama, disebabkan terlalu sedih dengan apa yang dah berlaku tu, penerbit Lara yang bernama Max tadi melutut di hadapan dia sambil minta maaf dengan apa yang dah berlaku. Dan selepas tu, Lara dikejarkan ke hospital yang ada dekat Mesir dan beberapa jam selepas dirawat dekat Mesir tu, akhirnya dia diterbangkan balik ke Amerika untuk menjalani rawatan lanjut dekat sana. Waktu ni, apa yang dirasakan oleh Lara, seluruh tubuh badan dia terasa sakit tau guys. Otot dia tegang dan setiap sendi dia terasa ditarik dari tempat asal dia. Mana taknya, habis tu dia dah diganyang di tengah-tengah lautan manusia tu. Itu pun nasib baik dia tak di rock all. Tapi walaupun Lara ni tak di rock all, dia sebenarnya dah dicabut oleh tangan-tangan lelaki Mesir yang jahat dekat dataran Tahrir tu. Dah lah kena pukul, kena capul pula kan. Namun, kecederaan yang Lara hadapi ni bukan sekadar kecederaan luaran saja tau guys. Selepas dia daripada kejadian ni, dia trauma teruk dengan kejadian pada malam tu. Setiap kali dia nak pejamkan mata untuk tidur, dia akan flashback balik momen-momen dia dekat dataran Tahrir tu. Sampai kan benda tu dah membuatkan Lara ni tak mampu nak tidur berhari-hari disebabkan takut kejadian tu berulang lagi. So selepas daripada kejadian tu juga, tragedi yang berlaku dekat Lara ni dah menjadi tajuk berita utama dekat seluruh dunia. Headline tentang wartawan CBS diserang dekat dataran Tahrir tu memang viral gila lah waktu tu. Tapi yang malangnya dekat sini, tak ada keadilan pun untuk Lara tu disebabkan terlalu ramainya orang pada waktu kejadian tu berlaku. Habis tu nak heret siapa ke muka pengadilan kan? Dah lah beribu orang berkumpul dekat situ. Dia sendiri pun tak boleh nak kenal pasti siapa pelaku yang buat kerja-kerja terkutuk tu semua. Jadinya keadilan tak berpihak kepada Lara dan dia terpaksa membiarkan pengalaman buruk dia tu pergi macam tu je lah. Okay guys, sebenarnya apa yang terjadi dekat Lara Logan ni bukanlah satu pengakhiran untuk hidup dia tau. Disebabkan kejadian ni juga, dia jadi lebih kuat dan dia memperjuangkan pula nasib keselamatan wartawan-wartawan wanita yang ada dekat luar sana. Sebab benda ni bukan terjadi ke atas diri dia seorang saja. Dia percaya wartawan wanita lain pun pernah juga mengalami benda yang sama macam dia. Selain itu juga, Lara tak menutup kisah silam dia macam tu je tau guys. Untuk memadamkan kisah-kisah silam dia, dia memilih untuk menceritakan apa yang terjadi dekat diri dia tu kepada orang ramai. Dia nak orang ramai buka mata lah yang kerjaya sebagai wartawan wanita ni bukan satu kerja yang mudah. Dan dalam hal ni juga, sebenarnya ramai yang menyalahkan dia tau guys. Ada yang cakap, kau tu dah tahu perempuan, kenapa kau jadi wartawan lah, apalah yang macam-macam lagi. Tapi bagi Lara, apa yang dia perjuangkan ni adalah satu suara untuk bagi tahu tentang kebenaran dekat sesuatu tempat tu je lah. Contohnya macam tempat-tempat yang dekat perang tu kan.
Dia cakap kalau dia tak berani buat dekat liputan tu, siapa lagi nak buat? So macam tu je lah kisah malang Lara Logan yang sampai sekarang ni masih tak mendapat keadilan yang sepatutnya. Macam mana story kali ni? Terima kasih sebab korang dah suggest kisah ni dekat Syamim. Tapi apa yang menyedihkan untuk story kali ni kan, kejadian ni berlaku dekat dalam negara Islam tau guys. Dan orang yang jadi mangsa ni pula adalah orang bukan Islam. Sebenarnya dalam tak sedar, apabila Lara ni menceritakan tentang apa yang berlaku dekat diri dia tu, benda tu dalam masa yang sama dah menunjukkan image yang tak baik tentang Islam. Tambahan pula Lara ni share kisah dia dekat satu dunia kan. Jadi semua orang dapat tahulah kejadian ni jadi dekat negara Islam. So pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Lara Logan ni, tak kisahlah kita ni orang Islam ke tak ke, kejadian yang berlaku dekat Lara ni adalah satu jenayah yang besar. Kalau dah sampai tahap mencap apa semua tu memang teruk lah kan. So hormatilah sesiapa pun, especially perempuan, okay. Setakat tu je lah video kita untuk kali ni. Terima kasih guys sebab korang dah tengok video ni sampai habis. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.